Bini saya tak tahu hukum, nak ajar saya pun tak tahu. Sama dengan kamu. Ajak mari kuliah tak ambuh, nak buat gua ni. Bawa benda-benda yang boleh menyampaikan ajaran agama di rumah. Tidak jadi balah tu. Faham lagi? Senang, ini mudah. Ini ada televisyen, smart TV dia panggil. Betul tak? Masuk online, masuk wifi, buat undang-undang. Setiap malam pukul 9, lepas makan nasi, tengok majlis ilmu 1 jam. Buat undang-undang. Betul tak? Duduk ngadak televisyen. Pilih ustaz ni. Malam ni, nak rukun, nak wudu. Malam esok, rukun tayamum. Contoh. Kan mudah. Belajar. Jangan tak belajar langsung. Jadi beruk mayih kita lagi. Faham? Orang yang tak belajar hukum, tak betul semayang dia, dalam kubur, kena azab. Faham? Tak tahu mana sifat Tuhan, mana sifat makhluk, jadi syirik kepada Allah. Pahala neraka habis lagi. Faham? Allah hidup dengan kita ini, bukan nak suruh joli duduk di rumah makan ketara macam bewok. Nak suruh jadi hamba Allah yang beribadah. Nak ibadat, tak kira zaman mana pun, belajar agama. Belajar surah boleh, YouTube boleh, rakaman boleh, live pun boleh. Faham tak? Usaha Allah beri kepala otak, fikir lagu mana, biar bini anak di rumah boleh belajar juga agama. Faham? Anak kita tambah ya, nak main Roblox, katok dia punya komputer biar putus dua. Barulah dia takut lain kali. Dia lain kali kita suruh dengar, dia tidak boleh main atas ni. Faham? Kena dengar. Faham? Jangan beri muka.